Alif. Bergembiralah seperti dunia remaja, goyang kepala, semua ikut kepala dia. Bersedialah, asalkan hatimu percaya. Assalamualaikum and good morning. Welcome back to my YouTube channel, and this is the real Azam. Ini the real Azam, cerita hidup aku, jatuh bangun dunia, aku lalu jua. Ini the real Azam, bukan skrip, bukan lakonan. Kalau kau rasa sama, kita teruskan perjalanan. So, konten apa yang saya nak buat hari ini? Hari ini saya akan pergi mancing sungai. Tak tahu lagi mancing apa, tapi dengan cerita kita akan pergi mancing udang. So, saya first time pergi mancing. Tak tahu lagi macam mana perjalanan dia. Kita akan pergi sekejap lagi. Saya tengah tunggu member saya. So ni adalah pengalaman pertama saya. So saya harap pengalaman ni akan mencipta satu memori indah. So tanpa melengahkan masa, let's go. Saat engkau tertidur, aku pergi menghibur. Oh, dah sampai. Alif. Tak ada boleh ni? Ada boleh tak? Belum. Nampak auto ni dulu. Engkau terjaga. Lesen. Oh. Peace, okay, peace. Peace. Tak bak langkah, peace. Segala hal kupayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh, saat dewasa kau kan mengerti. Video. So, pukul 11.30. Kita dah dapat berapa ekor? Ada 18 ekor. 18 ekor kan. Setakat jam 11.30. Itu dia minus tem. Tak ada lah beberapa ekor. Yang penting saya ada 2 ekor. Orang tengah tu belum. Okay. So, Yang penting Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna, namun percayalah untukmu ku jual dunia. Segala hal kupayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Selalu janjiku
Kelak kau kan tersakiti. Aku tahu kamu hebat, namun Sebelas setengah. Ingat 11.30 lesen. 11.36. biarkanmu lebih baik. Tepi biru. Jadi lebih baik. Jadi kau mantap. Oi, warna depan. Woohoo. Telak. Oh, bina ada teluk tu masuk tu. Bina tau. Apis. Abang merit live, adik merit live yang kita habis. Adik merit live, sipit biru habis ah. Okay guys, update pukul 1.22. So setakat tu ada 20 ekor. So Padah sikit cepat lu sebab video tadi kami kena anjing. So video tadi kita cubaan menganjing lah member sebab member kumpau. Tapi tiba-tiba dapat speed biru kuning. So setakat tu kita dapat dua ekor. Ada lagi. Sama dengan Nur lah. Sabar. Kita tunggu lagi. Okay. Ada cayap pada rezeki. Hello guys, yang ke-21 guys. Untuk hari ni walaupun dia comel guys, tapi janggut dia panjang guys. Yang ketiga. Mantap. Kita lawan guys. Kita masih kumpau untuk tengah hari. Kamal. Yang depan. Oh, yang depan. Kita minum air indah. Waduh, habis makan. Tengok belakang. Macam cik. Say hi sikit. Alamak, masih kita 2 ekor. Si naik. Oh, sedih kawan. Say hi. Api jauh baru dapat. Yang ketiga. Oh, sah. Berit. Oh, rezeki anak soleh. Mantap. Dalam diam. Pukul 3 petang. Hari ini 3 petang. Kita impikan namanya radu. Waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang Oh, mantap. Dapat. Guys, assalamualaikum. Salam. Oh, mantap. Salam 4 petang. Ngam jam 4 petang. Yang keempat. Meningkat ke bottom. Top 3. Okay guys. Thank you guys. Kita masih Gigitlah dapat tanganku, 3 je. So kita paling rendah. So malas nak ngira yang lain. So kita je 3 je dah. Iya. Muah. Kita doa yang baik-baik je. Sen strike. Yang kelima. Guys. Mantap. Rezeki 4 petang guys. Alhamdulillah. So Mudah-mudahan ini tugas kawannya. adalah kali pertama dan kali terakhir kita. Kasar. Oh, kasar tu. Melawan tu. Oh, kasar tu. Speed ping. Kasar tu. Kau alhamdulillah ya Allah rezeki yang kau berikan. Punya besar jangan diangkat juga. Tembak jedok aku besar tu. Oh. Besar tu. Oh. Menyanekan jangan diangkat ke atas Mennya dah nampak tanah yang lemah ya. Aku ikan. Oh, ikan. Oi. Steven tu. Nah, ini yang lain. Aduh, Steven tu
Tok ni apa tangkap? Tok boleh makan ke? Oh, sekali kita situ berapa lit lah. Tengok tu. Lain daripada yang lain. But yes. Close up sikit. Yeah. Macam ikan. Siap kan udang macam tu. Tangguk. Ni tangguk. Yo. Oh, baby shark Tadi tu baby shark tu. Sabar. Sebelah Nun memang main yang lain-lain lah. Ha. Ikan orang sama lagi. Apa tu? Oh. Pisang. Tak jadi pindah. Oh, depan. Mantap. Tambah sikit. Bapa apa? Oh, ni sakit ni kalau cucuk ni. Tahan lah ya. Tahan. Nah, aku punya dalam juga. Okay, update pukul 5 petang, menghampiri masa-masa tambahan di akhir cerita. Apa? So setakat tu banyaklah. Jangan stres, Lip. Sabar. Kong santai. Santai, 5 ekor minimum capai. Sebelah tangan. Yang penting sebelah tangan. Bukan macam tu Macam tu. Let's go. Hilang aja. Sabar. Last corner nak potong macam tu. Peace. Okay lah. Dari jadi tak malu tu. Oi, siapa lawan tu? Cina tu. Oh. Geng. Kali pak. Baik. Sama. Kalah tu, palaknya besar tu. Nak. Palak besar. Dia pergi dek. 6 ekor aja. 6. Punya besar. Nasi. Pagi tadi 3. Tok kan boleh besar? Tek 2. Lanun 3 ke 2? Aku ingat. Tu apa itu? Tok kan? Ya, orang kata pelamat perjalanan kita saksikan. Abang Muazzam menarik sauhnya. Ya, berakhir perjuangan beliau hari ini. Gumpau. So, tamatlah sudah misi takluk udang. So, bersama kawan-kawan. Alip. Kecewa tapi tak kesal. Madani dapat hari ini, Madani. Okay. So, masa untuk pulang. Let's go. Bukan bukanlah konon. Kalau kau sesama, kita teruskan perjalanan. So guys, setelah pun habis mancing. So sekarang kita dalam perjalanan pulang. So itu saja konten saya pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi di next video. Bye bye. Ini sebahagian cerita. Kalau hari gelap, aku tetap melangkah selagi ada